Ni ada sini. Ada. Guruh sudah berdentum, guys. Setiap apa? Dalam banyak cerian dekat area Batu Kurau ni, kampung Batu Kurau ni, Sempenih paling tak elok lah. Dia ada hikmah Allah Ta'ala jadi kepala air ni. Assalamualaikum, Bang. Weh, ada GoPro pula. Mana ada tapak ni? Oh, ni Ala Husin tu. Tu. Abang je geng-geng tu ada. Geng tu kenal kereta dia pun. Ada kat bawah tu. Okey, masih bang. Okey, sama. Pun tak larat dia turun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Ala Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk video kali ni camping vlog saya kini berada di Seven Beret campsite dekat Batu Kurau, area latar Sempeneh gitulah, kampung Sempeneh. Dalam perjalanan daripada Batu Kurau nak masuk ke dalam ni melalui kampung Batu Kurau, kampung Sempeneh. Lepas tu dia ada mini tar, dia ada off-road. Agak mencabar juga, tapi alhamdulillah semua jenis kenderaan sesuai lah. Tapi kena slow-slow lah sebab dia ada turun naik bukit. Lepas tu jalan dia tak rata, off-road biasa. Alhamdulillah kami dijemput datang ke Seven Beret ni untuk nak merasai suasana camping di Seven Beret ni, dan juga insyaAllah kami akan buat review campsite dan boleh tengoklah video saya review nanti. So saya dah sampai sini, sekarang pun dah pukul 12 kat pukul 1 dah, nak start pacak kat sini. Dan kami akan bercamping dekat sini insyaAllah 3 hari 2 malam. Okey, ikutilah pengalaman kami camping di Seven Beret campsite Batu Kurau. Let's go. Sini. Ni ada sini. Ada. Sai. Assalamualaikum bang. Dah okey. Ya, alhamdulillah. Selamat datang. Oh, ni orang terkenal ni. Ada orang terkenal. Macam
Jumpa kat sini. Itulah. Macam tu ni. Bukan terendah. Palawan. Rendah depan. Dengan Nana. Ingat. Oh, Kepaya. Kepaya. Kan ada join sekali Oh, yang di Penang tu. Penang. Ya, tu tengok abang ni. Okey. Alhamdulillah siap saya punya kemah. Kali ni saya pakai IS 9 Pro. Okey. Lepas tu saya pasang owning ni. Owning IS juga. So dia just zip kat situ. Lepas tu tepi saya buka sini. Sajalah, saya tak suka sangat tertutup macam gua tu. Jadi terbuka, dia terbuka. Jadi belah ni tak adalah tarik sebab lagi takut ganggu orang sebelah pula. So memang terbuka lah kat sini. Biar common area tu terbuka, jadi nampak lapang dan lebih selesa. So saya nak set up dalam, lepas tu dekat tempat-tempat makan, tempat masak. Tengok cuaca macam mendung, macam nak hujan. Tapi bak kata owner tadi, dia kata dah 3 hari tak hujan. So angin dia punya gelap tu tolak ke tempat lain. Okey lah tu. So boleh pelan-pelan redup sikit lah, tapi berpeluh lah. Sudah kedengaran guruh sudah berdentum, guys. Adakah hari akan hujan? Sebab CEO kata dah lama tak hujan, 3 hari dah. Jadi saya tengok, tadi saya parking hujung tu, tengok pokok yang atas ni, dia ada satu dahan ranting, dahan ni kan, boleh kena kereta saya lah kalau jatuh. Saya pun takut sebarang kemungkinan berlaku, saya kena ubah kereta lah, bagi anjak tepi sikit. Yang lain-lain okey kot. Sebab pokok-pokok dia tinggi, betul pokok-pokok tua juga kita risaulah. Tapi CEO pun beritahu dia dah banyak potong lah kan. Okay, tak apalah, langkah berjaga-jaga. Jom kita ubah kereta dulu. Hujan datang. Hujan datang, guys. Kita kena ejah-ejah apa yang patut dulu. Dia pun kemah kecil. Relax lah, dia lepak dalam. Oh, jadi huru-hara, angin kuat tadi, huru-hara habis semua. Habis terkeluar semua. Pujuk kami tak ada apa-apa. Tak tutup ni, nanti alamak, masuk ayak. Taruh tali bang, boleh ni. Right, siap. Nak masak sat. Lapak ni, makan tengah hari pun belum ni.
buka masak apa? Maggi bujang. Dia sebenarnya geng, camping kali ni kami camping bertiga saja. Saya dengan anak saya 2 orang hero ni. Isteri saya tak ikut sebab dia ada hal urusan kerja. Jadi kami camping 3 orang lah. Itu pun last minute. Tidak, dia nak ikut tapi last minute tak dapat ikut. Jadi yalah, kami sebab kita dah booking pun semua kan, nak cancel tak boleh. So kita dah janji dengan orang nak datang ke campsite ni. Jadi layan je lah. So kali ni memang kami camping 3 orang sahaja. Okay, jemput makan guys. Kak Su makan. Ya, makan. Ni kau. Mari. Ambil kursi. Ambil ni. Duduk ni. Ambil kursi. Duduk ni. Ni anak sahabat saya, Ai. Dia pun si ibu tak datang. Dia bawa anak 2 orang. Heroin, saya bawa hero. Kakak nama apa kak? Tiara. Adik? Naira. Rezeki kami hujan-hujan ni. Abang ujung. Alamak, abang tu pergi mana tu? Abang baju biru tengah jalan tu. Nampak tu ada abang baju biru tu. Tu. Dia bagi sate kat ni. Sate apa bang? Sate limau. Dekat jang tu. Jiran bagi. Jadi kami nak balas apa beli tak tahu. Kita balas sempoi lah. Sekarang ni kita bantu anak-anak muda depa camping Jadi kita pun risau hujan dengan anginnya. Tadi depa pasang plastik. So CEO dengan bantuan CEO dia pun bagi dome shelter. So kita try pasang untuk depa. Janji bagi selesa, malam ni tidur tak risau lah. Malam ni tu kita boleh buat tutorial. Kita menolong amalan mulia. Okay. Kita tak ada camper segan-segan ke apa untuk camper newbie. Janji kita tolong, jangan risau. Kita nak bagi rasa feel tu best bila camping kan. Tak perlu sombong, tak perlu malu-malu. Jadi camper sama camper kita sebenarnya lebih friendly lah. Itu yang best tu. Walaupun kita tak kenal daripada lain-lain negeri. Jom saya belanja tengok orang kata kepala air. Sebab tadi CEO dah bagi tahu dah jangan mandi selepas 20 minit sebab kita risau hujan dekat atas sana. Jadi dia pun bagi tahu jangan mandilah. So memang betul tengok turun. Ni CEO kita. Dia kadang-kadang nampak tak dalam tapi bahaya je laju. Okay. Sebab kita punya beban badan dengan kuasa arus dia dan mengatasi kita punya beban. Itu yang buat kita ada tolak tu batu apa seperti yang saya buat buat itu dengan Sungai Kurau ni dia start daripada Bukit Maxwell dan berakhir di Kuala Kurau. Okey, sungai ni dengan sungai sana mineral dia cukup tinggi. Yang kata mineral cukup tinggi dalam banyak durian dekat area Batu Kurau ni, kampung Batu Kurau ni, Cempenih paling sedap. Walaupun dia ada anak pura, walaupun dia ada jelai, dia ada air hitam, dia ada apa semua, Cempenih paling sedap. Why? Sebab sungai ni dia bila hujan dia melarutkan mineral. Yang kata air mineral ni tinggi, pertama bukti dia durian area ni paling sedap. Bukan dusun saya, satu Cempenih ni, paling sedap. Tapi durian sekarang air ni dengan air tanah kalau minum rasa manis je. Air mana sini? Air sana. Sana mana? Sana sungai apa? Sungai Telaga Menteri. Telaga Menteri. Dia gabung bertemu jumbuk tu. Pergi ke Uzi apa semua. Dia bertembung area sana tu. Nanti kita bawa pergi tengok. Elok lah. Dia ada hikmah Allah Ta'ala jadi kepala air ni. Hikmah dia untuk nak bersihkan sungai, nak mendalamkan sungai. Tapi nak tahu tempat yang kepala air kuat tak kuat,
tengok kepada batu. Kalau banyak batu, adalah kepala. Gila. Batu besar-besar kan? Dia curang. Betul. Bila sampai bawah, dia dah landai pasir. Sebenarnya bawah tu batu, tapi sebab dah bawa pasir atas ni turun, habis dia jadi pasir tu. Dapat info daripada CEO kita. Info yang bermanfaat. Hujan-hujan ni kami tengok duduk dengan hujan ni. Tentang tak ada apa geng. Hujan lah. Hujan renyai-renyai. Orang pun makin lama makin masuk. Sebab sini dia ada check in check out. Pukul 3 check in, check out pukul 12. Jadi lepas pada pukul 3, pukul 4 ramai lah masuk ujung-ujung sana. Apa nanti saya akan bawa pergi ronda. Toilet pun tak jauh. Macam kawasan kami ni zone B. Dia ada zone A, B dengan C lah. Setiap zone dia ada boleh muat dalam 4 kemah macam tu. Jadi datang grouping okey lah. Sana memang lot yang satu-satu lah. So toilet pun ada situ, tak jauh sangat lah untuk kita nak bersih-bersih diri apa semua kan. Okey, jom kita menunggu menjelang malam pula lah. Bye. Okay guys, selamat malam. So saya dah selesai masak tadi. Masak ayam, masak kicap, lepas tu dengan ikan merah masak sambal. So nak makan dengan anak-anak dulu sambil kita tengok video depan tu. Belum masuk waktu tengah apa? Cuba kau tengok aku. Kalau nak orang macam Lisa tu pandang orang macam aku, aku mati hati sebelah. Malam ni hujan guys. Hujan renyai-renyai. Pada petang tadi hujan.